bihi basira. Dan sad tu pastikan kita menyebutnya di bahagian hujung lidah menyentuh belakang gigi kecil bawah untuk menyebut makhraj. Dan untuk menebalkan sebutan huruf sad, pastikan hampir keseluruhan lidah kita naikkan ke langit. Elakkan daripada menyebut huruf sad ini yang berbaris bawah, membacanya dengan moncong. Contohnya bausui, bausui, sui, tak nak. Pastikan hampir keseluruhan lidah kita naik ke langit. Balsi, balsi. Saya tak moncong pun. Jadi berhati-hati, elakkan daripada memoncongkan bibir ketika untuk menyebut menebalkan huruf. Jadi berhati-hati. Kemudian balsira, dan dekat sini mad kuat, maka ra ini ia dibaca dengan dua harkat mad.